Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Mak, Ya. Alung tahu, di balik senyuman Mak, di balik tawa Mak, ada lelah yang Mak sembunyikan pada anak-anak Mak. Demi melihat anak-anak Mak bahagia kan? Mak, Ya. insyaAllah, Alung nasihatkan diri Alung, Alung pesan diri Alung, Alung sentiasa ajari diri Alung, siapa pun kita hari ini, semuanya bermula daripada jasa seorang mak. Dan jangan sesekali kita layan mak kita seperti orang luar. Masa Alung kecil, adik-adik kecil, mak sanggup hadap perangai dan kerena Alung dan adik-adik kan? Bila Alung dah besar, adik-adik pun dah besar, takkanlah Alung dan adik-adik tak mampu nak hadap perangai mak kan? Mak, Ya. dua perkara yang takkan berubah dekat dunia ni, Mak. Nak tahu apa? Yang pertama, arah kiblat kita. Yang kedua, hati seorang mak. Sayang mak kerana Allah. La ilaha Muhammadur